Ini dia guys, CF Moto 450SR. Apa yang best pasal motor ni? Jom kita tengok. Motor ni didatangi dengan 449cc parallel twin, 8 valve double back cam, liquid cooled slipper clutch dengan horsepower yang dibuat adalah 50 horsepower dengan 39 Nm of torque. Top speed dia boleh kosong hingga 100 dalam bawah 5 saat saja. Motor ni juga didatangi dengan brake cooling system, brake port Brembo dan juga ABS depan dan belakang, dan tak lupa juga upside down fork dengan lampu sistem pun full LED dengan carbon fiber punya winglet. Solid tak solid? Meter dia juga dah datangi dengan TFT, ada color lawa-lawa punya. Tangki dia kapasiti 14 liter, besar tau. Apa lagi yang korang nak? So dengan berat motor ni 168 kg dan ketinggian seat 795 mm, dengan saya tinggi 170, macam ni lah rupa dia. Dapat jejak macam ni je. Kena tak kena? Sekarang antara momen-momen yang korang tunggu. Jom kita dengar bunyi dia macam mana. So kalau korang berminat, jangan lupa komen, like, follow and share. Kalau korang juga nak walk in kat kedai, korang boleh datang ke CF Moto Flagship Store Johor Bahru yang berada di Taman Di Utama. Kita buka setiap hari kecuali Isnin 10 pagi hingga 7 malam. Jangan lupa datang, kunjungi, tengok motor ni.